Okey, aktiviti pertama ni skrin akan tayangkan dua keping gambar. Jadi kamu akan teka nilai apa berdasarkan gambar tersebut. Seterusnya. Okey, cuba teka ini nilai apa? Ada pelbagai budaya. Nilai perpaduan. Okey, cuba teka nilai perpaduan. Betul. Seterusnya. Okey, ada siapa boleh tolong bacakan maksud nilai perpaduan? Okey, Afiq. Nilai perpaduan berbasis pada sikap dan amalan yang berkumpul masyarakat berpindah kaum, agama dan budaya sebuah negara. Ia adalah asas penting dalam pembinaan negara atau bangsa yang stabil dan harmoni. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Okey, cuba teka. Okey. Nilai toleransi. Okey, cuba teka ni. Salah. Masih dah betul. Apa cikgu? Lancar. Okey. Nilai kejujuran takkan lah. Bukan. Nilai patriotik sebab tunjuk bendera. Bendera, betul. Oh. Okey. Betul. Next. Oh. Okey, maksud. Ada siapa nak baca? Okey. Nilai patriotik merangkumi rasa cinta dan disiplin kepada negara, bersedia berkorban demi maruah dan kedaulatan bangsa, serta menghormati lambang-lambang negara, pemimpin dan undang-undang. Ia juga merangkumi semangat perpaduan, keharmonian antara pelbagai kaum dan agama, serta bangga dengan keunikan budaya dan sejarah negara. Okey, terima kasih. Faham setakat ni? Okey, kita akan ke permainan yang seterusnya. Okey, permainan ni awak semua akan diberikan soalan. Jawapan dia ada betul dengan salah. So, kalau awak jawab betul, akan ke soalan yang seterusnya. Kalau awak jawab salah, cuba kembali. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Sajak ini menunjukkan bahawa perbezaan pendapat dan perselisihan tidak boleh diselesaikan. Betul. Betul? Okey, cuba tekan betul. Betul cikgu. Salah. Salah lagi. Sekali lagi. Apa ni dia ni? Okey. Salah. Jawapan dia salah. Jawapan dia salah sebab perselisihan faham ni boleh diselesaikan. Betul tak? Betul. Okey, salah jawapan dia. Okey, betul. Seterusnya. Okey. Kita harus menghormati kepelbagaian budaya kerana ini merupakan kekuatan negara. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, Maya. Seterusnya. Perbezaan budaya menyebabkan masyarakat mustahil bersatu. Salah. Salah. Okey, betul. Ada. Wah, bagus. Ada. Salah yang terakhir. Ah. Sajak ini menekankan bahawa rakyat mesti bersatu. Betul. 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 Okey, ni soalan yang seterusnya. Oh, ada hak level. Hard level. Maknanya soalan K4. Okey, korang dah bersedia? Okey. Okey, soalan kena baca dengan jelas dan teliti. Saya bagi masa untuk kamu semua berfikir. Saya akan pilih nama ni berdasarkan roda ni. Okey, pelajar yang terpilih akan memberikan jawapan mereka. Okey. Soalan yang pertama. Pada pendapat anda, mengapa penyair menggunakan pelangi sebagai simbol perpaduan? Bersedia? Saya pusing ya. Fatihah. Boleh? Awak dah fikir tak?
pandangan anda bagaimana masyarakat boleh menghidupkan nilai perpaduan yang digambarkan dalam sajak ni? Pada pendapat saya, masyarakat boleh menghidupkan nilai perpaduan itu dengan kita sedia maklum bahawa dalam negara kita mempunyai pelbagai kaum dan juga mempunyai pelbagai perayaan. Jadi kita boleh mengunjungi, bekerjasama dalam komuniti untuk melakukan sesuatu.